5 kereta Continental yang boleh pakai. Maksud boleh pakai di sini tidak membebankan sebagaimana kereta-kereta Conti di luar sana. Lebih tepat lagi, tidak cerewet. Kedua, BMW F30. Pada hari ini saya percaya mungkin anak-anak muda suka sangat dengan desain kereta F30 ini. BMW F30 ini merupakan pencabar bagi W204 semasa awal pengeluarannya dulu. Model F30 ini ada banyak varian yang dikeluarkan, tapi untuk varian yang kita nak tengok kali ini iaitu varian 2.0 liter yang mana menggunakan enjin N20 twin turbo 4 silinder. Varian ini mula diperkenalkan pada tahun 2011 sehinggalah tahun 2017. Untuk enjin N20 ini sebenarnya ianya menggantikan enjin yang sebelum ini iaitu enjin N52 2.0 liter 6 silinder NA. Harga pasaran untuk BMW F30 pada hari ini kita dah boleh dapati bermula pada harga RM25,000 sehingga RM60,000 bergantung pada varian serta enjin. Tapi dalam banyak-banyak enjin yang dimasukkan pada body F30 ini, antara enjin yang reliable dan boleh pakai adalah enjin N20. Common isu pada enjin ini adalah biasalah untuk BMW ini memang tak boleh lari daripada leaking, iaitu oil filter housing gasket. Perkara yang selalu berlaku sekitar jarak perjalanan mileage 80,000 ke 120,000 km. Kedua, kebocoran pada valve cover gasket. Minyak hitam akan terkena pada exhaust. Tanda-tandanya adalah bau hangit yang agak kuat, seolah-olah korang sedang bakar minyak hitam. Dan yang terakhir sekali iaitu common issue bagi enjin N20 ini adalah water pump elektronik rosak. Jangka hayat water pump untuk enjin N20 ini sekitar mileage 100,000 ke 130,000 mileage. Kalau korang perasan kereta-kereta BMW di luar sana yang buka bonet tepi jalan, mungkin kebanyakannya adalah isu water pump. Sebab bila rosak water pump elektronik ini akan terus mati and temperature pun akan terus naik. Bukan macam water pump biasa. Kos untuk repair water pump ini bermula pada harga RM3,000 ke RM5,000 bergantung pada tempat.